Assembly. Let's go for production. Sedikit Ara, cepatlah. Kita nak dengar cerita Aki ni. Hai, nama saya Muhammad Ahmad Saif. Saya lah pelakon suara Aris untuk series animasi pada zaman dahulu, musim ke-6. Saya suka watak Aris sebab dia macam saya. Nakal, suka belagak. Saya ada adik juga. Jadi saya tahu macam mana nak bawa watak Aris. Aki penat dan badan sakit-sakit, mesti sebab bawa Ara. Berat? Apa pula? Saya suka series animasi pada zaman dahulu sebab dia mencerita pasal haiwan, ada lagu, macam-macam lah pasal nature. Selain tu, cerita dia ada nasihat dan tauladan. Susah juga nak jadi pelakon suara ni. Amal kena hafal banyak dialog. Saya kena faham emosi dan intonasi untuk saya lakonkan. Tapi sebab ada akak-akak dengan abang-abang, saya boleh buat. Selain daripada berlakon, saya pun kena bernyanyi. Nyanyi pun susah juga. Tapi saya rasa seronok sangat. Akanku bawa ke sekolah. Watak Aris merupakan watak utama dalam siri animasi pada zaman dahulu. Dia juga adalah abang kepada Ara. Dan Aris ni watak dia seperti abang-abang. Suka explore, main game, lincah. Suka bagi arahan pada adik dia. Dan salah satunya menyakat adik dia. So, bila dah menyakat adik dia, berlakulah pelbagai situasi yang menyebabkan Aki akan memberi nasihat kepada mereka ni dalam bentuk kisah tauladan. Bersama mana pun Ara, kaki tetap pendek. Perangai kau suka mengejek ni macam cerita kisah semut dan rama-rama. Pada zaman dahulu. Amal ni memang sesuai bawa watak Aris sebab kelakuan dia karakteristik memang seperti Aris. Berani mencuba, petah bercakap, tak pernah putus asa. Contohnya kalau buat recording banyak-banyak take pun saya rasa dia still bagi komitmen yang hebat untuk deliver acting tu. Kalau Aris jadi kedai, Aris tak tolonglah kuda tu. Biarkan dia rasa. Kepada semua peminat animasi terbitan Lego Park Production, terutamanya pada zaman dahulu, saksikan Amal sebagai watak Aris dalam Pada Zaman Dahulu musim ke-6 di Astro Chariot, Astro Prima dan MNC TV. Jadi kepada semua peminat animasi pada zaman dahulu, teruskan menonton Pada Zaman Dahulu musim 6 dan support saya sebagai Aris. Bye! Betul Aki! Betul.